Adakah terdapat kes veteran mengalami kesulitan dalam mendapatkan faedah mereka ini? Adakah senang, adakah susah? Okey, sebenarnya dari segi pengetahuan, kalau you tak ambil peduli, tak membaca peraturan-peraturan yang ada semasa dalam perkhidmatan. Dalam perkhidmatan kita ada Part 1 order, Part 2 order. Macam Air Force ni kita banyak SOP, Navy pun sama. Dan operating procedure ya dalam kita punya perkhidmatan ya. Jadi peraturan-peraturan ni dikeluar dari masa ke semasa ya. Jadi kalau you malas nak baca, you tak tahulah apa hak-hak you, apa yang boleh you buat. Ya. Jadi ini masalah kita tak tahu ya. Jadi apabila dah keluar ni lagilah. Jadi apabila dia tak tahu, jadi dia buat tanggapan yang berbeza-beza. Ya. Saya ambil contoh, saya nak galakkan semua jadi persatuan. Kenapa? Saya nak tanya, kat rumah kita ada penyapu tak? Oh, mesti ada. Ada tali tak? Ada. Cuba tali tu kita nak buat macam mana? Ambil satu tali, kuat tak? Boleh tak gantung orang? Tak boleh kan? Tapi kalau kita tali tu kita kumpulkan menjadi satu tali yang kuat, boleh gantung orang. Begitu juga penyapu, sebatang lidi itu kuat tak? Tak kuat. Sebatang lidi itu kalau kita kumpul jadi penyapu yang boleh sapu. Sampah-sampah semua kita boleh sapu. Dia sebagai contoh. Kita veteran ni kita ada 300,000 lebih sekarang ni. 300,000 lebih, satu angka yang amat besar. Tak termasuk keluarga. Kalau kita campur keluarga dekat 2 juta. Tetapi kita berpecah di dalam 122 persatuan yang berdaftar dengan JEF, dan ada juga yang tak berdaftar dengan JEF pun ada. Ya. Jadi apabila kita tak bersatu, macam saya bagi contoh tadi, penyapu dan tali tadi, kita tak kuat. Apabila kita tak kuat, masyarakat tak kenal kita. Kesilapan kita sendiri. Saya nak buat perbandingan ya. Minta maaf lah saya cerita panjang sikit. Saya duduk di England 3 tahun. Saya tengok cara British buat ya. Dia bagi tentera dia, setiap kali dia balik daripada mana-mana perkhidmatan ni, luar negara daripada, dia akan ada parade, ada pembarisan di kampung dia. Lepas tu dia punya penglibatan dengan masyarakat. Dulu pun kita ada buat, tapi tak tahu kenapa dia berhentikan. Umpama macam muzik ya. Muzik dulu tahun 70-an dulu kita punya pencaragam kita ada main dekat Tasik Perdana. Itu pendadahan kepada masyarakat. Lepas tu kita semua ada satu sahaja, Hari Pahlawan. Sambutan Hari Pahlawan dia tengok, bukan tentera saja, kita ada polis, ada agensi lain. Bagi veteran ni saya cadangkan kita buat Hari Veteran Negara. Satu sahaja, hari untuk kita. Pahlawan tak apalah, itu adalah dalam negara. Tapi veteran eksklusif bagi tentera. Ya. Kita ada tempat yang sesuai bagi kita untuk lancarkan benda ni. Saya harap perkara ni dapat dibincang dalam semua persatuan, 122 persatuan ni, untuk kita mengadakan salah satu daripada ini adalah Hari Veteran. InsyaAllah, dan mungkin kita akan pendengarkan apa yang Tuan jelaskan ni kepada pihak yang tertinggi lagi. Dan kepada anda yang menyaksikan kami, jangan ke mana-mana kerana kita akan kembali selepas ini nanti.